Sri Muhyiddin cuba menafi yang dia pengkhianat yang terlibat dengan langkah Sheraton dan cuba kaitkan dengan saya. Ada satu ungkapan bahasa Latin, qui bono, yang bermakna siapa yang dapat untung dari sesuatu keadaan. Siapa yang jadi Perdana Menteri, pintu belakang dan tebuk atap. Bukan saya, tapi Muhyiddin Yassin. Muhyiddin jugalah yang pecat saya sebagai pengurusi Bersatu dan beberapa pemimpin Bersatu lain yang tidak setuju dengan langkah Sheraton. Siapa yang selepas itu takut hilang jawatan PM hingga sekat Parlimen daripada bersidang? Bukankah Muhyiddin juga PM yang minta isytiar darurat supaya Parlimen tidak dapat bersidang? Muhyiddin juga tuduh saya setuju dia jadi PM. Tapi dia tak cerita soalan saya kepadanya. Sanggupkah dia menjadi PM dengan sokongan daripada kleptokrat? Dia jawab sanggup. Dan dengan angkuh berkata dia tahu macam mana nak tangani kerana dia ada pengalaman politik lebih 40 tahun. Akhirnya, Muhyiddin tersembam selepas cuma 17 bulan jadi PM setelah dikhianati oleh ahli-ahli Parlimen UMNO BN yang sebelum itu bersama-sama niatnya khianati rakyat untuk tubuh kerajaan pintu belakang. Dalam pada itu, beberapa negeri dipimpin Bersatu telah jatuh ke tangan UMNO dan dibiarkan oleh Muhyiddin asalkan dia kekal jadi PM. Sudah pasti ada yang tanya, kalau itulah perangai Muhyiddin, kenapa saya sebelum ini sanggup cadang kerjasama pejuang GTA bersama PN untuk pilihan raya ke-15? Saya sebenarnya cuba bersangka baik apabila setelah jatuh dan dihina oleh UMNO, dia bertaubat dan merasa kesal dengan perbuatannya. Kisah dia khianati saya tidak mengapa. Saya sangka dia akan cuba tebus semula perbuatan khianatnya kepada Parti Bersatu sehingga hilang beberapa negeri dan kepada rakyat keseluruhannya. Rupanya, dia masih angkuh